Oh, yang korang marah anak aku ni apa hal Oh, boleh tak boleh marah sikit. Nak marah anak aku? Tak boleh marah sikit. Oh. Ni apa? Saya pun duduk lah dulu. Anak tadi tu dia bawa motor laju tadi tu. Dia bawa motor laju, lepas tu dia angkat, dia wheelie motor tu. Wheelie motor dia. Dia wheelie. Jadi benda itu motor dia punya pasal lah. Tak boleh lah gitu. Kita orang ni risau keselamatan ni, kawasan ni. Takut jadi berlaku kemalangan ke apa bang. Ni jalan, bukan jalan awak semua ni jalan. Memanglah bukan jalan kita bang, tapi masalahnya keselamatan dia, keselamatan orang sini tak terjamin bang. Bahaya dia bawa motor macam tu. Mak ayah dia pandai betul. Bukan dia Aduh lah. jalan kampung ni. Tahu jalan kampung kan satu. Tadi lepas dia wheelie tadi nasib baik tak langgar tiang elektrik tu. Sikit lagi. Tidak pun sampai kepala. Kereta pun duk keluar. Kamu cakap tak buat. Awak boleh pandai dulu ni apa hal ni? Tak baik, tanya anak tu tak baik sangat menipu. Aku dia tak mahu menipu. Tak baik benda tu ni. Tengok tu, tengok muka dia senyum tak faham. Yang kau orang memang ni pasal kat mo ni lah. Yang aku semua ni lah. Tak ada lah abang, takkanlah kita tu. Itu bang. Kita tak mahu bersebab ni. Kita kesian ke dia. Takut dia sebabah kat bawah ke, lepas tu langgar anak orang ke. Aku tak boleh tahu kalau orang marah anak aku ni. Tak boleh marah. Orang marah anak orang yang marah anak aku. Bukannya seorang. Daripada dia kena kan langgar orang. Tak boleh lah tu. Kalau langgar anak orang, menyusah kat orang tu abang. Tapi masalah kalau jatuh motor kita orang juga dulu. Kena kita tolong dia.